Kalau kita ada ikan bakar, ikan caruk, ikan bakar. Apa rasa dia semua overall? Overall dia memang rasa Kita nampak. fokus. Ada tak? Weh, tapi nak pakai chopstick agak-agak lah kita orang Melayu. Paling kuat pun pakai garpu. Tangan lah, pakai tangan. So ini lauk yang saya dah ambil untuk abang. Ni nanti jadi kita abang datang. Ni. Nasi jadi nanti jadi. Ni, terasa ni pula. Ikan jaru bakar. Ikan cucan bakar. Tengok dia punya saiz. Ini belum buka lagi. Rezeki abang. Saya belanja abang kat sini. Rezeki lah. Dia ada bagi dia begini tau. Asal jauh. Tapi kalau kau ambil ikan tu aku nak makan apa? Dia main daun. Apa dia? Mana? Kau makan ikan, aku makan daun itu. Sabar, dia terkeluar tadi. Tunjuk. Mak. Tengok saiz sekejap. Tengok saiz. Aku tak percaya ni. Tak apa, dia letak tepi tadi. Abang ni tak percaya ni. Dah habis semua. Tak pedang kan? Tak boleh makan. Tengok tak pedang ke? Just nice lah. Orang kata sekarang ni kalau nak makan dengan segi kewangan sekarang ni kena pandai pilih kat dulu tempat yang sedap dan ini makan bayar mahal tak sedap tak guna balik dulu Pak. Ini satu lagi dia tak overcook juga. Dia just nice. So isi dalam tu masih lembut je. Memang Okay, next lagi makan ikan. lagi nak indah. Tempat lain kalau kita pergi ambil tempat lain kalau kita pergi kan dia nak tahu power tak power. Yang lain pakai tangan, yang ini dia nak pakai suku. Nak power tak power daging. Kadang-kadang daging ada lihat. Betul. Sama macam ni. Alright. Bang, selamat bekerja bang. Baik. Okey, baik dah. Ikan. Guys, lupa nak cakap. Kalau korang nak datang makan makanan yang macam nasi campur yang best-best, ada kat mana bang? Sri Pistana, Sungai Buloh. Apa nama kedai? Resepi kayu. Kayu. Resepi kayu. Mana dia resepi semua daripada kayu. Okey. Beraneka macam makanan ada. Yang paling best dia makan tadi. Makan tadi kita ada kari ikan ada. Jenahak. Ikan jenahak. Kari ikan jenahak. Lepas tu kita ada terung. Lepas tu kita ada daging macam. Lepas tu kita ada ikan bakar. Ikan caruk, ikan bakar. Apa rasa dia semua overall? Overall dia memang rasa kualiti dia kualiti kampung lah. Maknanya kalau Macam macam mak-mak masak lah. macam mak-mak kita rindukan makanan kampung. Makan ini yang bestnya berbaloi. Lepas tu sedap. Itu yang penting. Lepas tu memang Jadi kat sini memang macam ni lah. betul. Lagi satu Sedap. Lagi satu dia buka setiap hari kecuali hari Rabu. Yang dia tutup, dia buka start daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. Petang tu dah ada tutup. Ada tutup. Lepas tu yang Dia bestnya terlepas. yang bestnya pula kalau macam siapa yang makan tu nak selesa lagi dekat atas tu ada aircon, tempat aircon. Ada tempat aircon. Bawah dingin. Asal kita tahu kat tempat aircon ni? Saya dah copok. Sokong. Okay, so Ni dekat media sosial lah. Kan? pakai telefon.